Hidup ni keras. Makan Maggi di pagi Sabtu. Maggi pun tak ada subsidi ya. Macam minyak. Bukanlah ada Maggi ke subsidi. Sebulan ada 400 cup. Harga RM3 ke RM3.50 ni jadi 30 sen. Oh, sedap lah. Tapi ini semua nikmat. Nikmat dunia dapat makan Maggi hari Sabtu. Barulah tengok menggeletar bang. Ini lagi sedap daripada makan pizza. Lagi sedap daripada makan apa? Kenny Roger Roaster ke Roger Robinson. Ini berapa ringgit lah harganya? Oh, RM2.50 je. Apa salah aku beli tu hari 6 kali RM2.50 dia charge 6 kali 3 18. Boleh muka betul lah. Aku lah yang bongok tak tahu lagi tu. Aduh, tak apalah. Hidup Maggi apa ni? Maggi hot cup curry. Uish, gambar. Ada tahu kering. Ada telur. Sebenar. Habis yang tak sebenar apa benda. Hoi. Cinta tanah, kau nak apa? Adik tak makan Maggi ke? Tak. Sebab? Ada makan 2 kali. 2 kali? Lagi puaka. Patut ayah beli 6 cup. Tinggal 2 je. Rupanya salah satu petualang ni kau ni. Ada makan yang Maggi ayam je. Habis Maggi ayam 2. Dua-dua dah habis. Adik punya angkara. Ya, dia ambil 2, lepas tu ada laksa, ada apa. Lepas tu? Lepas tu ada tetap apa. Itu ada lagi satu tu. Itu kakak punya. Naya betul. Dah lah, ayah nak makan dah. Bukan senang nak dapat Maggi ni. Ganggu ayah punya mood je. Dah, mandi cepat kan nak pergi keluar ni. Ayah nak pergi outstation. Apa? Station dah, pergi cari mak janda. Ayah ni. Nama janda. Isteri, baru nak cari mak janda. Alah, hiduplah mak janda. Tepi ya sikit.